selamat tahun baru. So kita dah masuk 2026 tahun ni. And then aku akan share dengan korang about 2025 punya top 5 filem terbaik lokal, top 5 worst movie lokal kita, dan top 5 best film international lah. So international tu termasuk dengan Indonesian, dua-dua negara tu semua, apa yang selain kita punya local film lah. Okay, so sekarang kita akan start dulu dengan segmen top 5 filem terbaik lokal kita. So aku akan pergi kepada nombor 5 dan seterusnya nombor 1 lah. Okay, nombor 5 untuk tahun 2025 filem terbaik lokal kita jatuh kepada Papa Zola. So Papa Zola adalah filem animasi Malaysia yang baru je release a few days ago. And then filem ni mendapat sambutan yang meriah gila, and then kutipan 11 hari kot, 43 juta. Filem ni bagi aku just okay. Walaupun dia macam side character dalam Boy Boy, tapi pihak Monster dapat mengetengahkan watak side character which is Papa Zola. Kita boleh tengok macam mana dia punya backstory. So jalan cerita yang disampaikan pun sampai kita dapat rasa macam mana seorang bapa ni nak cari duit untuk anak family kan. Dalam masa yang sama dia menjadi super agent juga. And then filem Papa Zola ni mendapat title nombor 5 untuk top 5 filem terbaik lokal kita. So nombor 4 pula aku boleh letak untuk Abah Saya Akemite. So Abah Saya Akemite ni aku suka gila. Lagi-lagi watak Aiden. Lakonan dia memang mantap gila, membuatkan aku menangis bila tengok filem ni. So it's really seronok. Kalau siapa yang tak tengok lagi Abah Saya Akemite nanti, maybe adalah kot sebab dia under Astro Shaw punya kan. Maybe akan keluar ke Astro First, so tak tahu lah macam mana nanti kan. Itu nombor 4 yang aku suka untuk tahun 2025. And then nombor 3 pula aku boleh letak filem Solos. So filem ni sayang dia tak dapat sambutan, tapi bagi aku filem ni adalah filem yang Syafiq Yusof patut bangga sebab dia mencuba genre baru yang kita tak pernah bawa lagi dekat Malaysia ni. So dia memaparkan e-sport. Memang seronok gila. Kita boleh tengok macam mana seorang player biasa ni menjadi player yang terbaik untuk Malaysia kan. Boleh sentuh juga bab animasi dia dan macam mana transition daripada orang tengah main game tu kat phone, lepas tu dia masuk ke dalam phone tu bertukar jadi animasi Mobile Legend. So it's really good gila dia punya animasi. So thumbs up untuk Solos. Tapi sayang dia tak dapat capai box office rating lah. So sayang. Tapi filem ni memang best gila. So siapa yang dah tengok maybe akan suka filem ni. And then kita pergi pula pada nombor 2 untuk tahun 2025 filem terbaik lokal kita jatuh kepada Agent Ali The Movie 2. So filem Agent Ali movie kedua ni is favourite animasi aku untuk tahun 2025. Aku tengok 2 kali early screening kan. Early screening yang before habis editing lagi. After that aku tengok gala. So filem ni bagi aku memang best gila, aku tak bosan tengok. And pun dia dah masuk kat Netflix. Bila dia keluar Netflix pun aku tengok lagi kan. Animasi dia cantik gila, movement memang smooth, rambut boleh nampak selai-selai. So memang animasi dia memang terbaik gila. Ini baru betul. Bukan tak boleh kata filem animasi kita ni tak bagus. Filem animasi kita ni bagus tau. Papa Zola dah keluar dekat luar negara, tayang luar negara. So Agent Ali pun sama juga. So kita patut bangga dengan filem Malaysia kita tau. Itu nombor 2 yang aku boleh share about filem terbaik lokal kita. And then nombor 1, siapakah yang dapat kan? So maybe korang pun tahu filem apa yang aku akan pilih untuk 2025 filem terbaik lokal. Tak lain tak bukan Blood Brother. So Blood Brother ni mendapat tahta nombor 1 dekat tahun 2025 aku. Filem ni memang mencapai apa benda yang aku nak sangat yang ada dalam filem lokal kita. Kalau kita boleh tengok filem luar, kita boleh tengok John Wick, fighting sequence dia memang lawa gila. Lagi filem macam The Red Redemption, memang dia orang agung-agungkan fighting sequence. So dalam filem Blood Brother ni pula aku amat bangga sebab Malaysia boleh produce satu masterpiece yang menunjukkan kita pun boleh buat. Bukan negara luar je boleh buat. Satu scene yang macam apa ni, Civil War, Captain America, kita boleh tengok Iron Man fight dengan Captain America dengan Winter Soldier. Kita boleh dapat satu scene yang sebiji dia copy paste fighting sequence yang ada dalam Civil War tu. 3 orang hero ni fight kan, memang lawa gila dalam Blood Brother. So aku tak sangka dia orang boleh buat benda tu. And then sinematografi untuk filem Blood Brother ni pun cantik gila. Thumbs up untuk Blood Brother. Untuk 2025 kau memang mendapat nombor 1 dalam hati aku. Itu saja untuk top 5 filem terbaik lokal kita. Kita boleh pergi pula pada benda yang korang akan lebih suka, which is top 5 worst movie lokal kita. Okay,
Aku boleh pergi dulu pada nombor 5. Nombor 5 boleh aku letakkan untuk worst film 2025 lokal kita adalah jatuh kepada Telaga Suriram. So Telaga Suriram ni aku kecewa gila sebab Osman Ali kot, director yang power gila. Aku tak tahu kenapa filem ni boleh dapat top 5 worst film lokal kan. Sebab dengan skrip cringe, lakonan cringe, lepas tu CGI mengarut gila, lagi-lagi scene air dalam tasik tu gelap. Kau masuk dalam air nampak biru pula tasik tu. Lepas tu ada lagi satu scene dekat Netflix, kalau kau boleh tengok, ada nampak kru pula dekat dalam set time bila shooting tu. Aku cakap macam mana korang editing ni kan. So filem ni mendapat nombor 5 pada tahun 2025 aku. And then sayang lah sebab kita bukan tak ada pelakon yang hebat-hebat dalam filem tu. So kita ada Farid Kamil, Shah Yahya, Nabila Huda, Elis Wiriati. So pelakon ni pun tak dapat nak save filem ni jauh. So itu nombor 5 yang aku boleh share. Nombor 4 pula, filem yang tak disangka-sangka akan ada nombor 2 sebab filem ni dah lama. So tiba-tiba dia buat comeback untuk 2025. Filem ni adalah Impak Masima 2. So filem Impak Masima 2 ni aku rasa dia mendapat nombor ke-4 sebab dia punya skrip cringe, lakonan tak best langsung. Lepas tu banyak gila babak-babak shoot bontot. Aku rasa macam ni Malaysia filem kot kan. So bagi aku tak tahulah kenapa dia buat juga filem Impak Masima 2 ni yang dia yakin boleh buat office, and then time press conference tu pun dia cakap akan ada nombor 3 lah pula. Bagi aku ini pun dah fail. So aku tak tahu macam nak buat nombor 3 pula nanti kan. Sebab yang boleh dipuji dalam filem ni adalah satu je, camera work untuk racing punya scene memang cantik. Drone tu semua tu memang lawa. Itu memang aku puji. Tapi yang selebihnya tak. Itu nombor 4 yang aku share. Nombor 3 pula, filem yang mendapat nombor 3 worst movie lokal kita adalah Abu Sirah Saksa. So filem Abu ni filem kaiju pertama kita untuk tahun 2025. And then memang tak best dengan skripnya, lepas tu dengan lakonannya pun tak best. Penggunaan AI lagi dalam filem is really macam tak tahu lah nak cakap macam ni. Memang sedih lah tengok kenapa filem kita kena menggunakan AI. Filem tu mendapat nombor 3 untuk top 5 worst local filem kita. So nombor 2 untuk worst filem lokal kita, aku boleh letak filem Penghukum Nusantara Assassin. So filem ni mendapat title nombor 2 untuk 2025. Memang aku geram gila tengok filem ni. And then kelakar sebab bukan sebab joke yang diberi dalam filem ni, tapi cara dia orang buat cerita ni, dia punya plot. So tidak memberangsangkan. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Boleh dikatakan filem ni diinspirasikan daripada filem John Wick, Saw, Sicario, filem slasher kan. So semua benda ni ada dalam filem ni. So filem ni mendapat title nombor 2 aku untuk 2025 untuk worst local film. Dan benda yang aku paling tak sabar untuk umumkan nombor 1 worst local film kita. Maybe korang pun tahu filem ni filem apa. Filem ni baru je ditayangkan pada Disember ni. Korang pun tahu filem apa. Okay, aku akan umumkan nombor 1 worst local film kita adalah filem Duyung Legenda Aurora. So filem ni mendapat title nombor 1 untuk 2025 worst local film kita sebab filem ni aku tak tahulah macam mana dia boleh buat sequel yang filem first keluar pada 2008, and then dah 2025 baru nak keluar filem kedua dia. Filem ni banyak gila kelemahan yang boleh aku cakap. Poster, jalan cerita, skrip, lakonan, product placement, CGI, AI, ya Allah. So korang boleh pergi tengoklah review aku dekat channel aku, apa yang aku review buat filem Duyung ni. So korang akan faham. Itu adalah top 5 worst local film kita yang boleh aku share dengan korang untuk 2025. Dan kita akan pergi pula pada top 5 best film international pula. So, nombor 5, aku boleh letakkan untuk 2025 punya best international film, aku boleh letak Companion. So Companion ni bagi aku dia adalah filem yang fresh idea, android robot menjadi companion untuk human. So macam pelengkap hidup dia. So cerita tu memang fresh, and then aku suka lakonan watak si android ni. Memang cun gila, nampak natural gila dia as a robot tau. Lepas tu lakonan dalam filem ni semua okay, and then part-part gore dia, part-part bunuh dia pun best gila. So itu Companion nombor 5. Nombor 4 pula adalah filem China which is
Neja tu. So filem ni mendapat kutipan yang besar gila untuk tahun 2025 untuk animasi punya filem, dan dia telah mengalahkan Pixar, Disney, DreamWorks. So banyak lagi filem animasi. Filem ni penuh dengan action, animasi dia pun cantik gila. So aku boleh pujilah filem ni untuk Neja tu. Neja first pun dah best, Neja 2 lagi best. So itu nombor 3 yang boleh aku share. Nombor 2 pula mendapat tahta pada 2025 best film international aku adalah How to Train Your Dragon live action. So filem ni memang best gila, CGI memang tip-top nak mampus, sinematografi memang lawa gila. Aku macam fikir-fikir, weh tempat ni ada ke? Memang nampak cantik, real. So watak Toothless tu pun memang lawa nak mampus. Tak lupa juga dengan pelakon-pelakon yang diambil, memang nampak sebiji macam animasi. So cuma ada 2 watak je lah yang tak copy paste. So macam wet dia tu rambut dia tak blonde, lepas tu dengan yang si kembar 2 orang kan, yang dalam live action dia si gemuk pula perempuan tu, padahal dua-dua tu kurus kan. Itu saja yang untuk filem How to Train Your Dragon yang aku suka. Dan kita akan pergi pula pada nombor 1 yang mendapat tahta dalam top 5 best international film kita adalah filem F1. So aku tak tahu korang minat ke tak filem ni. So bagi aku filem ni memang mendapat nombor 1 untuk international film aku, sebab aku suka effort yang ditunjukkan dalam filem ni. Memang betul-betul letak 110% effort dalam filem ni. Kita boleh tengok all the camera work yang berlaku dalam track, dalam kereta, apa yang jadi, moment dalam track bila dia bawa kereta, accident semua. So lakonan diorang pun semua memang mantap gila. So aku amat suka tau yang ada dalam filem F1 ni. Soundtrack lagi satu. Soundtrack dalam filem ni, sound design dalam filem ni memang best. So that's why dia mendapat nombor 1 top 5 best film international aku. So itu saja yang boleh aku share dengan korang about top 5 local film terbaik kita, top 5 worst film local kita, dan top 5 best international film tahun 2025. So itu saja yang boleh aku share untuk video total untuk 2025. Dan aku telah tengok movie tahun lepas sebanyak 70 filem, dan ini yang boleh aku share dengan korang rating filem yang aku pilih untuk 2025. So maybe korang ada rating korang sendiri, boleh share dekat comment section. Aku nak tahu juga apa rating korang untuk filem-filem 2025 yang korang suka dan korang yang tak suka. That's all for my video. Thanks for watching sampai habis. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all. Thank you.